Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di dalam channel Rafishing. Untuk episod kali ini saya akan terjah satu lagi spot memancing di Kelantan iaitu Cerana Villa Resort yang terletak di Kota Baru. Spot memancing ini amat menarik bagi saya kerana ada kemudahan platform yang panjang dan lebar. Untuk bayaran masuk pula, pemancing hanya perlu membayar RM5 per kepala tanpa had joran dan tanpa had waktu memancing. Ini amat menarik geng. Bagi yang menginap di resort ini, tiada bayaran yang akan dikenakan. Bagi kemudahan yang terdapat di sini ialah surau. Untuk kemudahan tandas pula, saya tak dapat kena pastilah di mana lokasi ia berada. Untuk trip kali ni saya main terjah je, tak tengok dulu keadaan air macam mana, asal dapat mancing je geng. Untuk umpan saya pakai udang kopek bersama dengan perambut Apollo. Kalau ini geruk-geruk geng. Tak saiz. Okey lah ni sini Tu dia, tengok lama naik. Banyak ni. Oh, satu bro. Ya, dah ada hasil. Kita kasih campak. Ini dia geng, hasil hari ni manis-manis je. Kebanyakan buntal yang paling banyak naik kali ni. Tapi tak apa, jangan putus asa. Okey geng, kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Sallallahu ala Muhammad.